Kalau negara pun tak percaya pada duit kertas, kenapa kita masih tidak bermula? Sekarang ni, seluruh dunia tengah buat satu benda yang sangat jelas. Mereka kurangkan pegangan duit kertas dan mereka mula tambah pegangan emas. Kenapa? Sebab dunia sudah berubah. Inflasi meningkat, harga barang naik, nilai duit jatuh tanpa kita sedar. Dan dalam masa yang sama, bank-bank pusat seluruh dunia mula beli bertan-tan emas setiap tahun. Kalau negara pun berjaga-jaga, kita manusia biasa ni takkan kita nak duduk diam. Kita simpan duit, tapi duit itu ganggu emosi kita. Kalau ada 100 pun rasa nak belanja. Kalau ada 1000 rasa nak shopping. Sebab duit memang dicipta untuk bergerak, bukannya untuk disimpan. Tapi emas ni lain. Emas tak ikut emosi, emas tak bagi rasa kita nak boros, dan emas tidak jatuh nilainya kosong macam saham, kripto ataupun bisnes lain yang gagal. Sebab tu ramai orang yang berjaya dalam keuangan akan cakap simpan dulu baru belanja. Dan cara yang paling senang nak disiplinkan diri, simpan sebahagian pendapatan dalam bentuk emas. 20 tahun lagi, emas nilai yang akan jaga kita semasa ekonomi tidak menentu. Emas nilai yang akan jadi penyelamat masa kecemasan, dan emas nilai yang akan jadi pilihan di dalam hidup kita. Jangan tunggu kaya dulu baru nak simpan emas. Orang yang kaya hari ini kebanyakan bermula daripada semasa mereka belum ada apa-apa. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh hubungi saya dan jangan lupa share, follow dan juga like untuk info lain tentang emas.